Dah sayang menyayangi sangat dah ni. Tapi ekonomi tak stabil lagi. Assalamualaikum, hai semua. Ramai orang yang bercinta bertahun-tahun tetapi hubungan tu susah nak ke arah perkahwinan tu. Sebab apa? Sebab ekonomi yang tak berapa nak stabil lagi antara dia dan juga pasangan. Kadang-kadang bab ekonomi menyebabkan seseorang tu rasa down. Sebabnya dia ikhlas, dia sangat jujur, dia sangat baik. Cuma dari segi kewangan tu tak stabil lagi. Betul, kewangan tu memang penting. Tapi kalau betul-betul tunggu kaya baru nak kahwin, entah bilalah masanya. Betul tak? Hakikatnya rezeki lepas kahwin tu insya-Allah akan luas, ya Allah bagi. Bila niat kita baik, usaha kita betul, Allah pasti buka pintu rezeki kita. Kalau tak percaya, cuba tengok kat sekeliling kita. Berapa ramai pasangan yang sebelum kahwinnya memang susah, memang tak cukup dari segi serba-serbi tentang kewangan, tentang rumah macam mana, kenderaan macam mana. Tapi apabila berkahwin, hidup mereka ni semakin tersusun, rezeki tu semakin lancar. Tapi dalam tempoh menunggu kestabilan tu, jangan biarkan perasaan kita tu menghala ke arah yang tak baik lah. Tetap kena jaga ihtilat, jaga batas, jaga hati kita ni. Yang penting sekali jangan bercinta tanpa hala tuju. Kalau dah jumpa yang terbaik, usahakan ke arah perkahwinan. Walaupun perlahan-lahan tetapi kita dah berada dekat landasan yang betul. Sebabnya jodoh yang indah bukan sekadar cinta, tetapi ia datang dengan amanah dan juga tanggungjawab. Tambah sikit, keberkatan. Jadi jangan takut mencuba, jangan berhenti mencuba. InsyaAllah akan tiba masanya untuk anda menghalalkan hubungan yang ada sekarang. Cepat-cepatkan proses dan juga jangan remehkan, okey? Bincang baik-baik dengan ahli keluarga, insyaAllah ada jalannya.